Ni kita orang keluar makan berbuka. Ya, saya puasa daripada pagi tadi. Puasa tapi dia minum air. Tak apalah, dia puasa sementara. Okey, sekejap kita dah kita dapat. Ni Syuhada nama dia. Iftar bersama Su. Nanti Untuk saya bagi kali share. ke sejuta. Kita orang dah sampai. Tapi tak tahulah, ini first time lah makan yang kat Kedah. Kalau yang Perlis saya biasa dah. Tak berapa? Perlis. Tak apa, di sini. Tapi salah. Tidak. Kita try lah ya, tapi jangan saya makan dulu. Dia makan dulu. Terus saya makan. Dia tak payah lah. Kalau Suna ni dia sanggup tukar gaya aku. Ini tadi tak pernah masuk lagi, okey. Ni real life. Yang ni dalam telefon. Dia nak buat untuk nak makan puding ni. Dia tengok dia ni. Biasa dia. Alhamdulillah kita orang dah makan dan kita orang dapat kita orang beli guys. Kita tunjuk. Kita belilah sebab sekenangan kan dah keluar Dekat kat mana? lorong sempit. Lepas tu dia beli ni. Banana puding. So korang, kalau korang crave banana puding, korang just perlu beli kek pisang. Kek pisang korang rendam dalam air. Sebiji guys. Dengan banana puding. Okay, tak apalah. Nanti tu saja vlog kita pada hari ni. Saya pun dah kenyang. Gula esok. Selamat membantai. Bye.